Apakah kebaikan kepada syarikat ataupun mana-mana perniagaan memberi scholarship kepada pelajar? Berita baik kepada semua peniaga ataupun bos-bos, director syarikat Senembat and so on. Okey, dalam pembentangan bajet 2026, kerajaan telah mengumumkan satu benda yang best, iaitu berkenaan dengan scholarship ataupun bahasa Melayu dia beasiswa. Okey, apakah perkara yang baik tu? Dia macam ni, kita boleh menaja ataupun kita boleh memberikan scholarship kepada mana-mana pelajar dan in return kita akan dapat double deduction. Best tak? Kalau tak, sebelum ni kita akan dapat full deduction je lah. Katalah kita bagi 1,000 kan, so kita akan dapat 1,000. Sekarang dia bagi double deduction, bermaksud 1+1 ataupun 1,000 tambah 1,000. Okay, so kepada mana-mana peniaga di luar, antara syarat dia apa scholarship ni, kita hanya menaja diorang kepada apabila mereka nak pergi tu ambil sijil technical vocational untuk melanjutkan pelajaran kepada diploma, melanjut pelajaran kepada degree dan melanjutkan pelajaran kepada certified professional. Tapi bukan master master tak ada, PhD tak ada. Hanya 4 ini sahaja, di mana bila kita menaja pelajar-pelajar ini, kita akan dapat double deduction. So, kepada tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita menaja pelajar-pelajar kita supaya mereka lebih bijak dan berguna untuk bangsa dan juga negara. Kalau nak tahu lebih lanjut, apa lagi yang ada dalam bajet 2026, komen nak dan jangan lupa follow, like dan share.